guys, welcome back to my YouTube channel. Kalau tak suka tak payahlah tengok. Kalau suka jangan lupa like, comment, share and subscribe. Kembali lagi dalam vlog saya. So, kali ini kita nak pergi Penang lagi guys. So, ini adalah kali kedua 2.0 kita orang panggil. Tapi trip kali ni kita 2 hari 1 malam sahaja. Trip kita kali ni pun banyak sangat dugaan yang menimpanya. Jalan ceritanya. Kalau ikutkan 2 hari 1 malam ni kita orang nak pergi glamping je sebenarnya. Tapi disebabkan kita orang punya plan tu, kita orang nak pergi glamping dekat mana tu? Gopeng kalau tak silap lah, Himalaya. Benda tak nama dia kat situ. Tapi disebabkan tarikh yang kita nak pergi tu, kita nak pergi 23 Februari. Tapi dah ada orang booking kat situ. So, sorry lah kalau bibir saya ni, bibir saya ni mengelupas. Saya tak tahu kenapa. Okay, abaikan. Disebabkan tarikh yang kita nak pergi tu dah fully book. So kita orang tak boleh nak pergi yang macam tu. So kita orang plan lah pergi try cari tempat camping yang lain, glamping yang lain. Okay, tapi tak ada yang menarik. So kita orang macam plan punya plan. Kita orang nak pergi theme park. Tapi theme park macam mana lagi best kan? Kita orang macam Tambun hari tu kita orang nak pergi. Takkan nak pergi apa tu, Savia Lagoon. Macam kita orang plan lagi lah, cari lagi. Last kau bila seorang ajak pergi Penang semua on. So kali ni trip kita akan pergi 5 orang. Kalau kau nak tahu siapa lagi seorang tu, kau nak tunggu sampai hari kejadian. Okay, hari ni dah hari 22. So sekarang pukul 12.39. So kita akan pergi esok Ahad. Okay, and then hari ni Aji masih kerja lagi, saya pun masih dinilai. And then hari ni Aji kerja pagi. So lepas tu Aji balik tu, kita mandi. Lepas maghrib insyaAllah kita terus gerak balik Perak lah. And then esok pagi kita gerak pergi ke Nilai. Pergi ke Nilai buat apa? Kita pergi ke Penang. Trip kita kali ni kita akan pergi tempat-tempat yang kita tak pergi lagi hari tu lah. So sebab tu kita panggil trip Penang 2.0 gitu. Cuma Bukit Bendera je kita orang akan pergi lagi. Disebabkan trip yang pertama hari tu hujannya. So sebab tu lah kita orang macam nak tengok sunset dia sebenarnya. Nampak cantik kan, pagi-pagi buta kan, bangun macam tu. And then kita juga akan main secret Santa guys. Malam tu kita macam banyak aktiviti lah kita orang nak buat. Katanya tak nak tidur satu hari tu. Korang tengok je lah nanti siapa yang tidur, siapa yang tak tidur. Okay, korang boleh tahu siapa. Okay, korang tunggu. Okay, esok kita sambung vlog ni. Cuma sekarang Aji just macam tadi kemas-kemas beg balik. Tiba-tiba baju kita sampai baru tadi. So kita macam tukar plan, tukar outfit kita. So kita kemaslah balik gitu. So alang-alang tu kita buat video ni. And then esok pagi kita sebelum gerak kita sambung video ni. Okay, bye bye, good night. Jumpa esok pagi. Bye. Guys, good morning. So sekarang dah pukul 8 something. So kita akan pergi ke Penang. So sekarang kita ada dekat rumah Naf. Dekat Naf. Lepas tu kita pergi Ati. Ati naik kereta boyfriend dia. So kita pick up Arif. Lepas baru kita pergi pergi Penang. Okay, so tema kita hari ni pink color guys. Tapi pink dia macam cerah betul. So kita dah beli kan, pakai je lah. Macam mana kan, nak cari lain tak sempatnya. So kita tunggu Nas siap. Dia dah siap dah, cuma tak tahu dia tak keluar lagi.
So apa-apa kita update. Okay, bye. A few moments later. Kita dah sampai Penang. Makan-makan. Kita dekat ekonomi. Ekonomi apa? Baru. Tak nampak, gelap. Mahal ni gelap. Kalau tunjuk. Sini. So kita orang dah habis makan. Kita nak pergi ke mana ni? Apa tak nama dia? Inbound apa dah? Apa nama dia tempat dia? Bashin Depot kan? Macam tu lah. Member tak jumpa parking. Diorang tak ada Google Map. Diorang tak ada Google Map. Mahal-mahal tak ada Google Map. So kita tunggu diorang baru kita keluar kereta sebab so hard. Ingat dah tadi. Oh, sini. Sekarang kita sudah sampai ke destinasi yang seterusnya. Dekat muka. Okay, sekarang kita berada di Air Hitam Dam. So kita melihat empangan yang satu. Kau buat apa bodoh? Kau rekod dia ke? Ya. Boleh viral kan? Dia dah ada. Dia tempang kopian. Ke mana dulu ni? Dalam tu ada apa? Ada gorgon. Benda tu kalau air ni Kurang. kan makin naik dia akan masuk atau lepaskan ke Dam. laut. Oh, itu turun ke laut lah. Dia dari laluan sungai ke memang laluan khas macam loji. Laluan kadang dia masukkan dalam sungai tapi dia ada laluan khas dia lah supaya tak pasal banjir kat bawah tu. Tak, functionnya tak apa, dam ni tak apa. Damnya untuk kumpulkan air hujan yang bersih supaya boleh digunakan oleh orang awam. Abang berapa lama dah kerja sini bang? Baru habis intern, baru habis intern. Saya baru grad. Grad dengan kepujian. Hujan. Buat apa lah pandai-pandai buta jalan ni? Cakap apa? Bisik pula. Kuat sikit. Oh, buaya. Ni kan aku jawab. Buaya. Medication mati. Kalau Ni. Sampai. Kita nak minum-minum kopi-kopi. Kalau tak ramai orang. aku dengar flash. Minat betul kan flash. Fresh. Okey tak.
Okey tu. Terima je. So kita sekarang nak jalan-jalan. Ni nak pergi mana sebenarnya? Bandar. Kita nak pergi Bandar. Nasi di belakang. Okay, lepas tu baru kita pergi check in. Kita check in. Kita keluar lagi untuk TV. Malam nanti baru balik. Okay. So let's go to Charlie Sambal. Thank you. Yes, okay. Lalu ni kot. Ini. Miau. So sekarang kita di mana? Sekarang di Di mana? pantai Temple apa dia lah. Wah, cantik. Tergamanya kau bertanya di manakah kita? Oh my god. Kita orang dekat pantai. Aduh god. Hati dia orang dekat sana. Oh my god, dia nampak aku. Outfit check. So sekarang kita dah sampai. Kita nak ambil kunci. Kita nak ambil kunci. Baru kita naik atas. Tapi satu kereta kita tinggal bawah. Sebab dia ada satu lot parking sahaja. Berapa tiga? Aku pula. 01. Apa? Ha. Kita tahu pun. Tahu lah. Kita screen guys. Kita screen. Demi konten. Tapi nak keluar. So kita orang dekat foto booth. Ambil gambar. Itu kata benda ni. Ini yang kalau nak bergambar tak nampak. Aku nak guna dah. So aku boleh pergi toilet lah. So guys. Try lah dulu tengok. Okey, aku filter kau dah. Dia tak payah. Okey, original je kot. So sekarang kita dekat another mall. Nak cari Pop Mart. Semua dah barai, semua dah ngantuk. Semua lapar. Banyak nak tidur. Banyak nak tidur. Tengok. Tidur ke tidak? Okay, nama kedai dia box apa benda dah tadi. Number 2F06. Sekarang kita dekat 2F61. Ya ke? Nampak jauh kan susah ni. Okay, jomlah sana. Sebelah sana. Di Kosona. Kita dah sampai. Kita nak tengok. Cari-cari yang comel-comel. Nak beli yang ni. Tapi saya tengah pilih.
49. Sebenarnya ada gantung. Oh. Aku nak yang ada gantung. Sabarlah Azim, kau beli kita. Kau tak nak pilih yang lain? Win, tilas je. Oh my god. Ada yang mana lagi? Kau yang mana, Bek? Kau lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak antara dua ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahimrahim. Tak. Kalau tak tak dulu. Tak dulu panjat liti. Siapa dulu dia yang jadi dahulu. This one. Kau nak yang mana? Aku nak this one. Atau Anya. Antara dua ni. Aku harap aku dapat. Amin. Oh my god. This one berapa? Kau bayar aku? Nak bayar kan? Tak bayar lagi. I hope my tangan Harap dapat so ni. lucky. Toga. Pilih weh tangan siapa lah? Tak tahu. Sama tu busuk dah. Nak ni boleh? Ni je. Pasal aku jual balik. So sekarang kita kat Watson. Kita nak tamanah beli Panadol dengan beli muka. Kita dah beli. Nanti kita balik kita unboxing. Tunjuk depan. Oh mak kau anjing. Siapa sih? So kita cuci mata apa yang boleh dibeli. Hey, so dinner kita malam ni kita akan makan Pak Mau Western. Semua muka lapar. Let's go. Makan. Semua sama. Inilah. So, sekarang kita kat Padang Kota Lama. Before kita balik rumah, kita nak tapau Pasembok. Kepala bapak ke rumah. Kau ngamuk. Sekarang dah pukul 12:03. Still nak makan sebab Macam sedap Jumilo kepal. mana? Ish, tak nak lah. Kita lain lah. mana nak? Oh, jauhnya. Kita nak beli Pasembok sebab Pasembok kat sini saya nak mampu. Tempat lain tak ada. So, diwajibkan beli. Tapi kedai itu tutup pukul 12.30. Harap ada lagi lah. Hopefully ada. Kalau tak ada, Kalau tak ada esok kena pergilah. esok kena pergi. Esok Dia kena datang wajib, lah. yes. Dia wajib datang Penang seminggu sekali. Mesti sekali itu kena pergi. Dia ada bumbung lah. Alah, wow, dah upgrade. Adalah, dia belah sini kan. Apa ni? Ada lagi lah, banyak lagi lah. Macam Kau buat budak je. Pasembok ada lagi guys. Guys, welcome back. So kita orang dekat kat rumah dah. Sekarang pukul 2. Kita orang dah siap mandi. Dah siap kemas-kemas rehat-rehat sekejap. Lepas tu sekarang kita tengah susun Secret Santa. Oh my god, kita tengah Secret Santa. Malam ni banyak aktiviti, so nanti kita akan record lah. Oh my god, so besar guys. Siapakah yang dapat? Okay, so kita tunggu Ati keluar. Kita tahu apa dalam bilik tu. Okay, dan kita dah get ready. Itu mana? Oh my god, kau tengok macam ni. Yang semua pun kau balik ke?
Ni untuk semua kan? Wow, aku tak balik pun. Aku cikgu je. So kita akan duduk. Kat sini. Kita akan tunggu Ati keluar. Sebab kita dah buat macam lamanya kat dalam tu. Okay? So Ya, ni harap kita aku punya korang first. Secret Santa guys. Oh my god, so banyak. 4 orang sahaja ya. Tapi macam 10. Kita dapat hadiah jugalah guys. Of course. Apa sangat ni? Korang ni apa? Sebab nanti tak jumpa. Raya kan jumpa. Lambat. Raya tu nanti mungkin aku bagi Ina punya hadiah. Sebab tak tahu lagi bila jumpa. Jumpa lah. Aku rate satu je. So aku kanti lah aku bagi Nanti kakak apa. Aziz. Oh alah. Kakak Aziz lah aku bagi Ina. Matigo. Kena aku. Dapat tahu. Tapi lain lah. Tak sama hati. Ati kau ada pinggan? Tak. Botol dia lain lah. Oh. Okay. Oh my god. Patutlah kau tanya aku Tadi kau yang tanya. Kau tak ada lagi ke botol? Tak ada lagi ke bertiga. Yelah aku takut. Botol yang aku beli tu dah ada. Lepas tu aku balik banyak kan sebab dia buka sekali je dia tahu. Tapi tu bukannya straw lah. Love. Bukannya straw. Kan? Love. Dapat Dapat stiker lebih dari okey lah. botol. Okey lah. Sebab Yeay. tumbler satu pun dah cukup. Matigo. Aku fikir nak custom sebab beli online tapi kalau ada outlet dia aku boleh custom. Oh ya ke? Boleh bawa tapi aku fikir aku tak suka custom. So sebab tu lah aku tak custom juga. Memang yang mau pesan aku. Dah cukup baik. Thank you Arif. Welcome. This is the best Kalau gift. orang buat sini. Oh, Kalah. Kenapa kesini? Babi dah. Kau nak ke? Dia Shiva. Share. Weh, aku harap sangat aku dapat ni. Jauh sangat lah. aku harap aku tak kisahlah sebab semua comel. Tapi aku tak nak ni. Kalau aku dapat ni Duduk lah sini. Kalau aku dapat ni aku depress. Tak vibe dulu kan ni. Oh, sebab ni. Weh, dah ke? Kira lah. Masih tak nampak lah. Weh, jap tak kat gambar dulu weh. Aziz. Alah. Jap, nampak video 3 second. 1, 2, 3. Okey dah. Kau nak yang mana Ti? Aku nak tak kisah janji bukan ni. Kalau dapat ni aku depress. Kau? Dah impress. This 3 ni lah. Kalau aku tak dapat ni kisah kan. dapat antara 3 Aku ni. tutup info aku dah tidur. Tak nak 3 ni. Dah tidur. Dah litik lah. Alhamdulillah. Tak vibe tu. Kalau aku tak nak orang tua ni. Ni dua ni So, tengah. korang punya semua random lah. Dia. Tak nak dua ni please. Let's go. Siapa buka sama siapa? Weh, buka gam dia dulu. Sila Gam? buka. Kan ada Ada gam. gam. Aku tak ada. Alamak. Ya ada lah. Aku ada ni je, seal je. Rosak kotak. Kotak ni kan aku buang je. Masalahnya. Tak ada mahal tau. Aku bukannya kolektor. Okey. Aku Boleh resell lah. Beli sebab FOMO. Boleh resell. Biar ada plastik ke je. Bayar aku tengok dulu. Nak tengok lah. Ada dia terus 3 ke ada plastik. Tak. Plastik dia Lucina kan. Bayar aku tengok dulu. Alamak. Lu sini. Biar aku dapat apa. Macam Oh nak. lah, kenapa lu sini? Cepatlah korang. Tengoklah aku punya. Terus tarik keluar lah. Refresh kau. Sabar. Refresh ke? Tengok kau cakap kau tak nak yang mana. Wih. Buruk. Allah Aziz. Tak tahulah. Aku tak tahu. Sabar weh, sabar. Kalau aku dapat ni aku depress dan aku tak cuba ada aku mood tak- tak nak cakap apa-apa. Relax lah bro. Pasal bot tak mata lagi. Wah, Aziz ni. Tak nampak lah. Tapi aku dah. Alah, aku ni nampak kalau aku tarik tu nampak. Aku pun. Yang aku nak ke yang dekat sini ke yang dekat sini? Tengok dari sini. Weh, sekejap aku sentuh. Weh, aku dapat yang itu. Buka. Malangnya. Ya, dekat sini.
Aku cakap pilih. Kau dapat Aku pilih dah. Kau tak ni. Nanti aku pun dapat yang tak best. Macam mana? Cepatlah buka. Okey, aku buka dulu Kena beli ni. Aku punya memang Lucina. Dapat bodoh ni. Dah lah mahal. Dia kotak ni kan. Aku tak suka dia ni. Aku nak dua lagi dengan tu je. Yang ni tak nak. Aku kena apa? Aku tak nak ni. Laki dua Sini tengah aku ni. tengok depan-depan. Yang mana kau tak nak? Ni dua laki ni. Itu misteri. Tengok sini. Kau dapat misteri je. Kau tahu? Misteri. Oh. Kenapa susah sangat tengok? Misteri kot. Yeay! Mana ke? Dah banyak lelaki tu. Dapat atuk tu. Ha? Serius ke? Lah, betul-betul lah. Yakin? Bodoh lah aku dapat dia ni. Oh, okey okey. Comel. Nak jual siapa nak beli? Kau dah betul ke? Siapa nak beli RM10? Satu, dua, tiga. Oh! Kau dapat yang ni ke? Dia tak nak tu. Macam Aku impress. Tak, aku cakap aku tak nak dapat yang kat sini. aku nak. Aziz, aku cakap aku tak nak dapat sini tapi kau dapat ni okey lah. Sekali dapat yang ni. Jual lah. Jual lah. Siapa nak RM10? Tak apa lah. 40 berapa? 49 kot. Aku benci. Kenapa? Alhamdulillah. Tak, karakter dia tak best bagi aku. Aku punya Dia okey cakap lah, power. tapi Kau malah bising. Yang penting jangan orang tua tu. tak masalahnya aku tak nak aku cakap kan. Dah ini tak ada kita. Kita memang malang guys. Bye. Tapi nasihat hadiah Tapi boleh tengok best. hadiah kat situ. Terus tak jadi Oh my depress. god. Ya tu. Best gila. Kita tak sini semua balik. Banyak tu macam buka ada pengantin. Ya tu. Excited dia macam. Hi guys, good morning. So sekarang pukul 5.53. Haji baru lepas mandi. So kita nak siap-siap pergi Bukit Bendera. Tiket, kita dapat tiket untuk naik Bukit Bendera. RM5 saja setiap pagi. Yang betul ada IC. IC biru. Kalau IC merah? IC merah wanted. Tiba wanted. So sementara tu korang boleh baca lah sejarah dekat sini. Okay? Tak nampak apa-apa guys. Tak tahu Aziz. Muka nampak anda tidak? Nampak. Kau lah. Aku suka kau rasa kepil. Itu Adidas apa weh? Adidas. Sekejap. Kita kena scam. Aku nak beli Palemo lah. Kita kena scam. Lama dah nak keluar dah. Kau dah kat situ. Kan. Satu dekat atas tengah ni. Kita tengah menunggu lagi. Kabus tu. Okay. So, yeah. InsyaAllah kalau turun ke bawah. Boleh handphone dah. Oh. Tepilah sikit. Kan ada kamera gas. Oh, okay. Bingung tak? Sama je. Kau hilang balik. No. Hilang dah. Seronoknya. Seronoknya. Seronoknya.
Whiplash. Oh. Whiplash. Ni yang boleh teropong-teropong tu kan weh? Sokong pula. Tu buka. Kan tapi macam kat kamera. Tapi tu lah. Nampak tu. Nak pancik. Merdu. Hi guys, video tu. tak nak. So kita dah turun daripada ini Buka Bendera. Now kita nak pergi cari dimsum before kita balik rumah. Dimsum yang kita beli hari itu. Dan saya tidur sepanjang jalan dari Buka Bendera ke sini. Ngantuk guys. Dan kita tengok dimsum apa yang aduh, harga sedap gila. So kita repeat. So guys, inilah house tour. Kita nak balik dah, tapi baru nak buat. So kat sini masuk-masuk je korang akan nampak kasut lah. Buat kasut. Okay, tu bag Arif. Kita ada wifi. Dan ruang tamu. And then dapur. Penat. Kita ada fridge. Okay, dapur, sampah, meja makan, lampu, aircon, macam biasa. Ni Nafi ni single. Oh. Okay, yang ni kita ada wifi juga. Ha? Dan kita semasa dan toilet. Yang ni sama je macam sama je macam yang hari tu kita orang pergi, tapi yang hari tu punya lagi besar. Yang ni 2 bilik saja. Yang hari tu 3 bilik. Sini adalah master bedroom. Ni Ati punya. Siapa transfer duit ni? Thank you. Wow, thank you so much. Dan kita ada bilik. Ni bilik bujang. Astaga. Dan lemari. This is me. This is real. Ni view kita. Dan meja, kursi. Ni view kita lah. Itu je, tak ada menarik pun. Sebab tu macam kita nak buat room tour. Oh my gosh. So kita nak balik. Pukul 12 ni kita nak check out. And then wah. Macam mana? Tu kat mana tu Okay, kat. Macam mana? Tapi dia sangat aku nak change panjang. Tu berapa? Berapa klik? Berapa video je? 7 video. Oh. So far itu saja. Nanti kita update. So lepas ni kita akan pergi makan dekat mana? Kau Pak Gembur Sulaiman Sulaiman apa? Sulaiman lah. Nasi kandar Sulaiman. Lepas tu kita nak cari apa tu? Jeruk Pak Ali. Lepas tu kita nak balik. Kita nak balik. Kita nak pergi IKEA dengan Seoul Garden pula.
Kampung Agung. Setiap apa-apa kita update. Boy. So kita dekat dia maju. Terus sepatutnya pergi apa ni? Sulaiman nasi kandar tapi tutup. So kita pergi sini. Tapi queue dia still tak panjang. Tapi panas. Nanti kita tunjuk apa kita makan. Okay, Jun. Thank you. Ayam goreng isi kepapahan. Isi tengah pada mau. Ada main next. Ya, Mama. Wah. Kita dah sampai Jeruk Madu Pak Ali. Kita nak beli jeruk sikit. Lepas tu kita pergi Kampung Agung. Kita nak beli sikit je. Tak nak beli banyak-banyak. Thank you. Let's go. To the nearest start. Sudah pro. Maka, so kita dah beli guys. Panas. Sekarang kita nak pergi Kampung Agung. Lepas Kampung Agung kita nak pergi IKEA. Okay. Jumpa nanti. Sudah sampai? IKEA Batu Kawan. Tapi batunya sama-sama. Saya tahu. Batunya kau kawannya. Buat apa? Sekarang kita tengah beratur untuk bayar. Beli Dia buka self checkout je. Beli apa? Saya dihasut oleh syaitan. Buat barang. Saya pula dihasut dengan diri sendiri. Ni kau pakai arit tu ke? Bukan. Arit punya besar sikit. Ni tinggi. Yang kau bawa tadi macam tu? Tapi Apple. Kau tak ada Apple? Sebab dah ada nak cuba yang lain. Alah. Saya di bulan Ramadan ini lebih khusyuk. Bawa vanilla nanti pasal susah lapar. Makin fotografer. Kita dah sampai rumah Arif guys. Bye-bye. Jumpa lagi. Kamu berapa? 10.30? Sekarang aku 10.30. Bye-bye. Bye. Bye. Jumpa lagi Langkawi. Jumpa raya lah. Jumpa raya dulu. Langkawi nanti. Plan. Nak nangis. Bye. Elok-elok balik esok. Bye Arifku. Bye-bye. Apa-apa update? Double check. Tahu lah. Kalau ada, kita kena nilai lah. Bisa.
Dekat je kan Roger. Siapa tu? Ni guys. Ni kat ni. Ni guys. Orang Melekat. curi dari barang ni. Jangan. Betul kau dah? Bye. Bye. Elok. Nanti WhatsApp. Terus. Bye. Good night. Nah. Bye. Bukan tenang pula. Bye. Bodoh. Stop. Bodoh. Rosak konten aku. Bye. Jumpa lagi. Bawa tangan. Bodoh lah. Tegamaknya kau meninggal aku. Mampukah untukku merampu hatiku? Kena copyright. Bye. Kita nak masuk. Okay, bye-bye. Oh, takut. Oh, dia senang. Bye. So guys, Ajit tengah edit video ni tau. Video piling ni. Lepas tu korang tahu tak, hari ni dah 24 April 2025 pukul 1.56 pagi. Ya. And then Ajit tengok video ni memang tak ada outro. So sebab tu Ajit dah buat outro. Memang video tu sampai dekat rumah Naf dan dia terus habis macam tu je. So Ajit nak buat outro. Memang sampai rumah Naf, Ajit terus balik rumah. Lepas tu terus mandi, rehat. Memang Ajit tinggal barang-barang Ajit semua dalam kereta. Just bawa dengan kangkung je, bawa masuk rumah sebab penat gila. Sebab tak cukup rehat. Lepas tu tak tidur kan. Memang barai gila lah weh. Siapa je tak barai. Lepas tu kau drive kan. Lepas tu sepatutnya last day tu before kita orang balik, kita orang nak pergi Kampung Agong. Tapi hujan lebat separuh jalan. So kita orang patah balik. Kita orang pergi IKEA. And then kat IKEA tu kita orang jalan-jalan. And then beli barang sikit. Lepas tu kita orang terus makan and gerak balik. Terus gerak balik Perak, tak disinggah mana-mana. Macam Ajik, Arif dengan Naf, kita orang satu kereta. Anda Ati dengan boyfriend dia satu kereta. So kita orang just berhenti dekat R&R sahaja untuk Arif pergi toilet. And then lepas tu kita sambung perjalanan balik. Macam Ati dia ada berhenti sekejap sebab boyfriend dia nak tidur, tak larat nak drive. So dia sampai lambat sikit lah. Kita orang sampai around pukul 10.40, 45 macam tu. Awal lah daripada hari tu. Hari tu kita orang sampai pukul 12. Tak salah je, 12 ke 1 pagi. So yang ni kita orang sampai pukul 10.45 malam. So macam awal sikit lah. Dan memang sampai-sampai memang terus mandi, terus rehat, tidur terus. Terus tak ingat apa vlog aku pun tak ingat langsung. And then hari ni macam baru Ajit macam ada masa sikit nak edit. Sebab hari tu memang Ajit dah edit separuh video ni. Lepas Ajit memang busy, start busy. So ada macam post. Nah kau dah puasa, dah habis puasa raya. Ni pun raya dah habis baru aku buat edit video ni. Tak tahulah bila nak upload video ni. So video kita sampai sini sahaja. Kalau korang suka, korang jangan lupa like, comment, share and subscribe. And then tunggu vlog kita orang lepas ni. So far kita orang dah tahu dah, kita orang dah ada plan dah nak pergi mana. So korang kena stay tune untuk next vlog Ajik dengan diorang. Okay, bye bye, jumpa lagi, sayonara.